Apa yang orang cari sebenarnya di Samsung S26 Ultra ni sampai sanggup keluarkan RM6,000 untuk satu buah phone? Confirm dengan harga macam tu orang nak cari something yang phone lain tak ada. So aku figure out 3 benda tu. Yang pertama, privacy display. Skrin ni boleh block view dari tepi, atas, kiri, kanan, bawah. Kalau kau jenis hari-hari naik public transport, MRT, LRT ataupun suka lepak dekat cafe, lepak dekat public space, ini adalah feature yang korang akan appreciate sangat-sangat sebab orang sekitar takkan nampak apa yang korang tengah buka unless dia tengok daripada belakang sini kan. Paling best kau boleh set apps mana je nak onkan mode privacy tu. Dan bukan setakat itu, notification pop-up pun dia boleh privacykan juga. Jadi kalau korang tengah tunjuk video kelakar dekat kawan and then keluar notification, at least kabur lah sikit dia even tak full sangat. Fungsi ni setakat ni memang ada dekat Samsung je. Yang kedua, horizontal lock. Yang ni masa awal launch hari tu aku memang surprise. Kau pusing lah phone tu macam mana pun 360 darjah. Hasil video kau akan tetap steady je kat tengah. Tapi tak setiap hari lah orang akan gunakan features ni. Mungkin untuk runners, orang yang nak aktiviti lasak, nak video yang steady, phone ni memang sesuai. Horizontal lock dia pun dah power macam tu. Apalagi pada keadaan video biasa macam kita nak buat vlogging. So video ni aku record, aku offkan stabilizer dia just 0.5 je, memang tak ada jittering langsung. Aku sangat puas hati lah dengan hasil video daripada Samsung ni. Dan features ni ada dekat semua lineup S26 series. Oh, aku nak tambah lagi satu. Kali ni dia dah upgrade dia punya bukaan aperture f1.4 yang mana dia boleh sedut banyak cahaya masuk ke dalam kamera. Jadi kalau korang record gambar ataupun video low light, akan nampak lagi sharp, clean dan juga kurang noise. Ditambah lagi dengan stabilizer dia yang perform. Korang nak record video malam ataupun tengah hari dah tak ada masalah dengan Samsung. Tak perlu tambahan lighting dan sebagainya lah. So horizontal lock tu kalau kata silap memang ada dekat Samsung sajalah setakat ni. Dan yang ketiga, charging speed dia dah 60W. Ya, sabar. Phone lain dah sampai 120, 150 kan. Tapi pengguna Samsung lain tak pernah merasa 60W punya fast charging. Hanya S26 Ultra ni saja yang ada 60W. Jadi tak sampai sejam pun korang dah boleh full charge dengan S26 Ultra. Yang ni tak boleh dibandingkan dengan brand lain lah. Korang kena bandingkan dengan lineup Samsung tu sendiri. So korang rasa berbaloi ke keluar RM6,000 untuk 3 faktor ni? Komen di bawah. Wow, hebat sekali.